tumpahan wang. Wang tumpah. Tumpah, wang tumpah. Bukan tumpah air, bukan. Okay, tumpah. Wang tumpah ni maksudnya amalan ni tuan semua, kalau ibarat anda amal ni, ibarat anda mendapat tumpahan wang. Itu maksudnya wang yang banyak kepada anda, insyaAllah. Jadi amalan ni mudah untuk anda amalkan lah. 7 kali 7 kali je. Tak mau cerita dengan kan ni, 7 kali 7 kali bacaan dia lah. 7 kali ayat. 11 kali ayat pendek-pendek. Salah satu lah kalau wala quwwata illa billah. Itu salah satu je lah. Okay, nak beritahu dah. Pendek dan banyakkan ayat tu anda tahu dah. Ini mudah tuan-tuan, tetapi cara nak amal tu, berapa hari, berapa lama tu, Ustaz akan revealkan, Ustaz akan ceritakan pada 8 bulan 8 ni lah, jam 9 malam. InsyaAllah, kalau anda inginkan, kedai anda laris, anda inginkan mudah nak close deal, anda nak dapatkan jualannya banyak, omset yang tinggi, inilah peluang untuk anda beramal dan juga mendapatkan tumpahan wang. InsyaAllah kalau anda inginkan dapat amalan ni, jom kita jumpa Ustaz pada 8 bulan. Kalau daftar cepat, insyaAllah jam 9 malam dan kita bersama dengan Ustaz dalam rezeki tumpahan wang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.